Pejam celik kita dah hujung tahun 2025. Semalam aku dengar kat berita untuk Belanjawan Johor 2026 ada banyak bantuan untuk anak-anak B40 dengan Asnaf. Berapa banyak bantuan tu? Nak tahu? Jom ikut aku. Seramai 189,000 orang pelajar B40 dan pelajar Asnaf dapat pakaian baru. Ini semua adalah peruntukan sebanyak 163 juta di bawah Belanjawan Johor 2026 untuk bidang pendidikan. Banyak kan? Inilah jumlah tertinggi dalam sejarah negeri Johor. Inisiatif usaha yang amat berhormat Datuk Onn Hafiz Ghazi bersama Yang Berhormat Aznan Tamin nak pastikan ekosistem sekolah yang lebih kukuh dan semua pelajar dapat manfaat pendidikan yang sama tanpa ada yang tercicir. Benda simple macam baju baru boleh ubah mood anak. Bila anak pakai baju baru, pergi sekolah lebih yakin dan ready nak belajar. Ada lagi yang menarik untuk anak-anak yang bakal menghadapi SPM. Mereka juga akan menerima bantuan. Seramai 12,000 calon SPM dapat mengikuti program pemantapan SPM dengan peruntukan sebanyak 2.2 juta. Program ini bertujuan untuk membantu pelajar ulang kaji, belajar teknik menjawab soalan, utama sekali bagi topik-topik yang susah supaya mereka lebih bersedia ketika SPM nanti. Dekat Johor, semua pelajar sekolah dijaga daripada persediaan awal persekolahan hinggalah ke peperiksaan. Siapa student SPM yang kat sini? Cuba tag dan komen kat bawah.